Jom masak laksa goreng. Jom kita start. Mula masukkan dulu bahan tumis, bawang putih, bawang merah. Lepas tu masukkan gula, cili giling. Lepas tu pastikan pecah minyak dulu ya. Masukkan pula sos tiram. Lepas tu masukkan sos cili dengan sos tomato. Mana sos tomato ni? Okey, tu sos tomato. Lepas tu masukkan kicap Gouda Mountain. Masukkan kicap ikan sikit. Lepas tu masukkan kicap manis, kicap lazim. Alright. Lepas tu kita kacau-kacau, tumis dia. Dia naik bau. Lepas tu masukkan gula sikit. Lepas tu masukkan sayur-sayur. Dalam tu ada lobak, cili merah besar, hijau. Lepas tu masukkan udang dengan tauhu. Nak goreng dulu pun boleh tahu. So kita masukkan pula telur. Kacau-kacau telur tu nanti. Mana nak kacau? Okey, tu bawa kacau. Kacau. Okey, bagi dia sekata lah. Alright. Okey, lepas tu kita masukkan pula laksa. Laksa ni boleh rebus, tapi jangan rebus lama sangat lah, takkan dia lembik. Lepas tu kita kacau. Dia sepati dengan bahan tumis tadi tu. Lepas tu perasakan dengan garam, ajinomoto. Okey.